Pasal krisis beras ini guys. Betul Malaysia memang saya rasa terjejas ya. Rupanya masih ramai lagi pola pemikiran mereka ini masih tertutup. Tidak mahu mencari fakta yang sebenar. Dengan mengatakan Malaysia ini kekurangan beras. Malaysia tidak pernah kekurangan beras. Kalau tak percaya, hubungi sahabat-sahabat kamu ataupun saudara kamu yang bekerja di Malaysia. Ada tidak mereka punya uang tapi tak dapat beli beras? Ada tidak? Ada tidak? Cuba tanya. Cuma beras kami rakyat Malaysia marah dengan kerajaan, selalu kritik kerajaan kami kenapa beras naik begitu mendadak satu ketika hari itu. Kenapa begitu mendadak naik? Di mana silap dia? Adakah kerana permainan kata-kata beras? Ini yang kita nak tahu. Wanya negara kami juga ada 60% beras dalam negara beras Malaysia ini adalah daripada sumber tempatan. 40% kami import. Dan kami import pula daripada India, daripada Vietnam, daripada Laos, daripada Kemboja, daripada Thailand. Ya. Jadi kami tidak harus risau. Cuma yang kami import masuk 40%. 60% daripada hasil bumi tempatan. Jadi di mana kata kami krisis beras? Tak ada. Lain kali kalau kita nak bercakap, membuat satu-satu statement, kita siasat dulu. Baru kita ini dihargai orang dan orang akan menghormati kita. Ya. Kalau kita asyik membuka cerita-cerita yang tidak benar, kita juga yang malu. Menunjukkan pola pemikiran kita masih tertutup. Tidak mahu menerima fakta yang sebenar. Maaf bro. Yang tadi sebab kamu sebut Malaysia, saya terpaksa balas. Okey. Selamat malam bro.